Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Kita sambung Majmu' Salasi Rasail, himpunan 3 risalah. Pada muka surat 48 Rumi, Jawi 20. Sunat membaca. Betul lah. Jawi 20, Rumi 48. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu. Bila sebut ketahui olehmu ni benda penting. Kalau kita tengok kan, dalam kitab Turas dia ada ketahui olehmu. Cuba tengok muka surat 45 ada juga ketahui olehmu. Maknanya benda tu penting. Apa dia nak cakap muka surat 45 tu? Ketahui olehmu bahawasanya orang meninggal semayang tu dosa sangat besar. Penting lah. Mana lagi ketahui olehmu? Kalau kita tengok ketahui olehmu tu maknanya benda besar. Setengah kitab ketahui olehmu hai talib, ketahui olehmu wahai penuntut ilmu. Samalah tu. Tu tengok. Banyak ada. Bukan banyak lah. Ada kadang-kadang bila kita belik tengok ketahui olehmu. Ketahui olehmu tu maksudnya apa? I'lam. Ketahui olehmu. Tu i'lam. Kalau kita kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Samalah. Maka hendaklah ketahui olehmu. Ketahui apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sembahyang benar melainkan Allah. Jadi bila sebut i'lam ataupun bila sebut ketahui olehmu, mana benda penting. Maka uslub atau kaedah tadi diguna, kaedah itu ayat Quran tu fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan? Afdalul zikri fa'lam. Kan? Annahu la ilaha illallah. Tahulah, ambil tahu benda penting. Ni pun kena ambil tahulah benda penting. Ketahui olehmu akan bahawasanya wajib atas suami. Suami tu lelaki lah. Boleh kata ayah pun boleh juga. Bila suami ada anak, ayah lah. Kalau suami itu nisbah dia ada isteri, maka dia nama suami. Tengok, mengajar ia akan anak isterinya. Maknanya nisbah dia ada anak, dia nama ayah. Dia ada isteri, nama dia suami.
Nama seorang, dia ni, nama dia Mustafa. Contoh, nama dia Mustafa. Okey. Dia ada isteri, maka dia adalah suami. Tak, sekarang ni dia Mustafa ke dia suami? Dia Mustafa dan suami. Oi, iyalah. Nisbah kalau tengok dari sudut ada isteri, dia suami. Nama dia Mustafa. Dia ada ayah tak? Mak bapak? Ada. Mana dia anak? Ya Allah. Dia ni suami ke bapa? Dua-dua dia. Suami pun dia, nisbah dia ada bapa, dia anak. Nisbah dia ada anak, dia bapa. Dia juga bapa, dia juga anak, dia juga suami. Dia juga Mustafa. Orang panggil dia sebab dia sulung, Pak Long. Pak Long ke nama siapa sebenarnya ni? Sebenarnya dia Mustafa ke, Pak Long ke, anak ke, bapa ke, suami? Tengok nisbah apa nak cakap. Nisbah apa? Kalau katakanlah seorang tu dia Pak Long, dia berkahwin dengan seorang perempuan. Perempuan tu bongsu, isteri dia lah bongsu. Balik kampung Tanjung Raya, semua orang kampung isteri dia panggil Pak Su. Allah, kejap Pak Long, kejap Pak Su, kejap suami, kejap anak. Mana satu dia ni? Semua dia. Nisbah apa kita nak cakap? Kita nak tengok nisbah mana. Bila dia ada banyak nama, setiap nisbah tadi ada tanggungjawab. Dia tu suami, maka dia tanggungjawab ke atas isteri. Dia tu anak, maka ada tanggungjawab ke atas anak. Dia tu anak, ada tanggungjawab ke atas mak bapak. Dia mak bapak, dia bapa, ada tanggungjawab ke atas anak. Ada sebut tadi kan. Dia cucu, ada tanggungjawab dekat datuk. Dia datuk, ada tanggungjawab dekat cucu. Boleh tak? Seorang tu tak ada cucu tapi dia tu datuk. Bukan datuk yang sultan bagi ni, datuk betul. Mana boleh? Jadi semua ada tanggungjawab. Kat sini dia nak fokus dekat 3. Yang pertama suami, isteri, anak. Fokus dekat situ. Walaupun tanggungjawab banyak lagi. Tanggungjawab dekat masyarakat, tanggungjawab dekat jiran. Banyak lagi. Tanggungjawab apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Tanggungjawab kepada pemerintah. Macam-macam lagi tanggungjawab nak kira. Tanggungjawab sebagai peniaga. Dah macam-macam tanggungjawab. Tapi fokus ni 3. Suami, isteri, anak. Okey. Ketahui olehmu akan bahawasanya wajib atas suami mengajar ia, wajib ajar akan anak isteri. Kalau dia ada anak lelaki, anak perempuan. Kalau dia ada isteri. Okey? Dengan segala hukum agama Islam. Berhenti situ. Panjang cerita ni. Nampak sebaris je, panjang cerita. Suami atau ayah yang tak ajar isteri atau anak hukum agama Islam, maka berdosa. Berdosa ni tak boleh minta ampun. Sebab ada dosa boleh minta ampun, ada dosa tak boleh minta ampun. Tak boleh. Antara dosa tak boleh minta ampun, tak boleh minta ampun. Okey, kalau ambil barang orang, boleh tak minta ampun? Minta halal? Boleh. Kalau mengumpat orang, boleh minta ampun? Boleh. Pergi kat dia, minta bagi tahu lah. Ada tak dosa yang tak boleh ampun? Ni ada. Dosa tidak terampun. Tapi benda tak nampak tau. Dosa tidak. Kenapa saya kata tidak terampun? Dia gini. Suami, sebab tu suami nak jadi suami ni payah. Jadi isteri senang, nanti sebut bawah ni. Isteri senang nak masuk syurga. Petik jari. Jadi suami payah. Suami tu lelaki lah maksudnya. Isteri senang. Tapi Nabi sebut ramai isteri, perempuan dalam neraka tak? Pelik tak? Dia senang tapi dia payah, dia tak buat. Padahal lelaki susah, tapi lelaki pula ramai. Senang je. Nanti kita masuk bab tu satu-satu. Kenapa tidak terampun? Macam ni, tidak terampun dengan maksud macam ni. Dia wajib ajar hukum hakam agama Islam dekat anak isteri. Dia wajib ajar, tak ajar berdosa. Apa yang dia wajib ajar? Dia wajib ajar tauhid, fiqh, tasawuf. 3. Tauhid tu kenal Tuhan, kena ajar Tuhan. Bukan ajar hantu.
Tuhan terbalik jadi hantu tau. Tuhan hantu. Apa lah ajar? Kecil-kecil lagi, umur 6 tahun. Keluarlah ada hantu, dah ajar dah. Tapi tak ajar pun, jangan buat. Tuhan marah, tak ada pun cakap macam tu. Hantu ajar. Kita ajar kenal Tuhan sehingga dia balik. Bila dia dah balik, maka kewajipan atas diri dia sendirilah pula. Yang wajib adalah ajar, bukan belajar. Belajar tu kewajipan anak, bukan kewajipan bapa. Suami wajib ajar isteri. Habis isteri tak nak belajar, itu dia punya pasal. Tak ada kena-mengena dengan suami. Apa kewajipan suami? Ajar. Habis saya nak ajar, dia tak nak. Tak rasa kau tak payah peduli kat dia. Jangan sibuk kewajipan orang. Belajar kewajipan isteri ataupun anak. Yang mengajar kewajipan suami. Jadi kita kadang-kadang sibuk kewajipan orang lain, kewajipan kita tak buat. Kita sibuk kewajipan orang lain, iaitu dia tak nak belajar. Kewajipan kita mengajar dia. Saya dah ajar, dia tak nak. Lah, dia tak nak tu dia punya pasal lah. Kenapa dia sibuk kewajipan dia? Tapi kita tak. Kita kalau dia tak nak belajar, kita tak nak ajar sebab dia tak nak belajar. Ada pula gitu. Kewajipan masing-masing. Dia bukan kata sini, kewajipan atas suami ataupun ayah mengajar anak isterinya jika anak isterinya nak belajar. Ada gitu? Mana ada? Mana ada? Ajar je lah. Dia tak nak, dia punya pasal lah. Okey. Jadi suami wajib ajar 3 perkara. Hukum hakam, contoh sebab solat, rukun-rukun, perkara yang membatalkan solat, wudu, perkara yang membatalkan wudu, syarat mengesahkan wudu, bahagian muka mana wajib basuh ketika wudu, mandi wajib. Ajar satu berkaitan dengan istinja, basuh berak, basuh kecing, kena ajar. Tutup aurat, kena ajar. Okey. Kemudian dia tak ajar, berdosa tak? Tiba-tiba anak tu dah balik, maka kewajipan ayah tak ada lah. Kewajipan kat dia sendiri lah. Soalannya, macam mana nak terampun dosa yang dia tak ajar tadi? Tu saya kata tak terampun. Macam mana nak ampunkan dosa tadi tu? Nak minta apa? Nak minta ampun dekat anak. Dia berdosa bukan berdosa kat anak, dia berdosa kat Allah sebab tak ajar. Jadi budak tu, anak tu tak, maka sebab tak ajar, tak reti. Dan bila dia balik, kewajipan atas dirinya sendiri. Bila kewajipan atas diri sendiri, mak bapak dah tak ada terima dosa dah. Dia lah pula. Soalannya tak apalah, tu dia punya pasal. Kita ni, seorang bapa dan suami ni tak ajar, macam mana dosa dia tu? Nak minta kat anak tak boleh. Minta maaf kat anak macam mana minta kat anak? Bukan minta maaf lah nak, ayah dulu tak ajar, tak terampun. Sebab bukan dia buat salah dengan anak dia. Kalau dia buat salah dengan anak dia, dengan isteri maksudnya, anak dia suruh dia ajar, dia tak nak ajar, baru minta maaf. Sekarang yang suruh bukan anak, yang suruh Allah. Nak minta maaf kat dia tak boleh. Betul nak minta maaf je ni? Minta maaf kat Allah. Okey, minta ya Allah ampunkan aku. Anak tu tak belajar. Macam mana? Kesan daripada kita tak ajar, dia terus tak belajar sampai ketua, contoh gitu. Kita minta ampun dengan Allah pun macam mana nak ampun kan? Sebab kesan daripada kita duk berjalan hari-hari ni. Betul kata tak terampun. Kalau buat dosa dengan anak, buat dosa dengan isteri, boleh. Dia setuju maafkan, dia kata okey maafkan, settle. Malah mengumpat orang pun tak ada masalah. Malah curi barang orang, jumpa dia minta maaf elok-elok, dia kata halal, settle. Yang ni tak boleh settle. Tak boleh settle. Besar benda ni. Tapi ini yang nampak kecil. Nampak kecil Nak settle macam mana? Ya Allah ampunkan dosaku kerana tidak mengajar anak aku. Okey. Sekarang kesan anak tu je lah. Anak tu duduk buat maksiat ke, buat apa, dedah aurat semua, dia tanggung juga. Sedangkan budak tu dah balik. Kesan itu yang bila ayah masuk, mak masuk, siapa yang berkewajipan lah, dia lebih kepada ayah sebenarnya, masuk kubur, masih lagi ada saham anak buat dosa kat atas. Kenapa pula? Anak-anak dia punya pasal lah. Kesan daripada ayah yang tak ajar anak, dan anak pun teruskan bila balik dengan tak belajar, tanpa didikan ayah tadi, maka ayah dapat saham walaupun dah mati. Tak terampun. Macam mana nak settle juga? Ada satu cara je. Anak tu kena belajar. Dia tahu kesalahan ayah dia, dia belajar dan dia minta ampun. Ya Allah, ayah aku buat salah kat aku, iaitu dia tak ajar gini. Aku dah belajar sebagai cover balik, sebagai anak sayang kepada ayah, aku cover balik apa yang dia tak ajar. Dan aku dah pandai, aku dah faham yang sepatutnya dia ajar, baru aku faham. Umur 20 ke, 25 ke, 30 ke, baru faham. Ya Allah, ampunkan dia. Maka doa anak yang soleh makbul kan? Tak putus kan? 3 yang benda yang tak putus.
Soalannya, boleh harap ke anak kita? Tengok anak masing-masing lah. Boleh harap. Suruh pergi beli sos dekat kedai payah contoh lah. Padahal suruh beli sos, nak upah RM2. Pak agak-agak nanti dia boleh cover tak kesalahan yang kita tak sepatutnya buat kat dia, kita tak buat tadi tu. Tak ada harapan. Tapi kita sangka baik lah. Cuma nak bagi tahu kesalahan, salah. Macam mana? Ada orang sampai umur 60 baru minta maaf, ya Allah, baru aku tahu mak ayah aku tak ajar dulu, berdosanya aku. Dan sekarang aku baru tahu umur 60 dan aku dah cover balik, dan ya Allah ampunkan mereka. Mujur. Ujung-ujung dah lama ayah dia kena seksa dalam kubur, lega. Kenapa lega pula? Rupanya anak dia umur 60 baru sedar, mungkin baru tahu, dan cover balik, ganti balik apa yang ayah dia sepatutnya bertanggungjawab tak buat, dan dia minta ampun untuk ayah dia. Mujur lah kalau gitu. Kalau anak tu gitu juga, cucu pun gitu juga. Kita duk berharap kat orang lain ke? Berharap je, anak insya-Allah apa? Boleh harap ke? Dekat akhirat nanti, anak isteri yang pertama dakwa kita tau. Ada 3 orang yang pertama dakwa kita. Isteri, anak, jiran. 3, dia akan dakwa dulu. Kalau ada salah, kenapa pula dakwa? Saya tak buat salah. Janganlah cerita yang tak buat salah tu tak ada masalah lah. Cerita kalau ada apa-apa kesalahan. 3 ni akan dakwa dulu. Yang pertama isteri, tunggu. Bukan tunggu dekat pintu syurga. Macam dalam lagu tu. Apa? Aku tunggumu di pintu syurga. Mana ada? Dia tunggu dekat penimbang. Nak dakwa. Nak lagi mana? Fa idza ja'atis sakhah. Bila datang kiamat. Dalam kisah dalam surah cerita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Tengok mak bapak lari. Wa sahibati wa bani. Tengok keluarga lagi. Tu sepupu aku lagi. Tu bapak saudara aku lagi. Tu anak aku lagi. Lah, jumpa anak kau siapa lagi? Bukannya senang nak jumpa dalam berbilion-bilion, tak tahu berapa trilion orang sejak Nabi Adam tu, dengan jin, dengan apa penuh. Tiba-tiba dapat jumpa. Buat reunion lah. Tak lagi. Anak tengok ayah lagi. Ayah tengok anak. Semua pakat-pakat lagi. Dekat akhirat nanti. Kenapa? Ada benda tu. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughnih. Diri dia sendiri pun dia rasa memang tak ada harapan. Diorang datang dakwa aku, jahanam aku. Dan nak lagi tak boleh. Tu cerita aja. Dia tunggu. Bukan tunggu pintu syurga. Tak. Tunggu untuk dakwa. Dia akan dakwa dah kan ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau nampak orang tua ni? Dia seronok nak masuk syurga. Sebab banyak pahala ni. Kau ambil hak kami yang dia tak bagi atas dunia. Hak apa? Nafkah aku bagi. Biasalah malaikat datang buat keluar CCTV. Swipe. Mana cerita? Lah satu lagi canggih lah. Tak tahu macam mana. Boleh zoom lagi. Zoom lagi. Keluar. Oh, betul lah nafkah makan minum selesai. Tak berdosa lah. Nafkah ni selesai. Nafkah ni, mengajar ni, tentang tentang ilmu agama. Bukan ilmu agama tinggi-tinggi. Tak, fardu ain aja. Benda simple. Wajib ajar tentang Tuhan. Dengan masuk ajar sifat 20. Kena ajar anak, ajar isteri. Kalau tak boleh ajar anak isteri, wajib suruh anak isteri pergi belajar. Bawa. Macam tu dan sebagainya. Bukannya duduk diam begitu aja. Galakkan dia untuk pergi belajar. Sebab kita tak boleh. Kalau dia belajar, settle. Bukan semestinya dia ajar. Kadang-kadang orang hantar reti bercakap tak? Nak faham, nak ajar payah. Dia hantar. Dia atau dia galak, atau dia marah, atau dia paksa suruh pergi belajar. Di mana-mana tempat yang ada. Kalau kena bayar, wajib dia bayar. Tengok. Sama ada mungkin straight, depan, atau live. Tak kira. Kalau terpaksa join membership, wajib join membership. Kalau kena bayar lah. Contoh. Kalau tidak, ditanggung nanti. Lari pakat-pakat lagi. Kau ambil hak kami dekat orang tua ni. Kenapa orang tua? Sebab mak dah tua mati. Orang tua ni ambil kat kami. Ambil hak dia. Sepatut hak kami dia ambil. Dia tak laksanakan. Kami nak balik dekat sekarang. Kenapa jadi gitu? Sebab dah bau dah hanyir panah neraka. Dah bau dah harum kasturi syurga. Nak ke situ. Waktu tak kira. Sanggup humban laki dia masuk neraka. Janji dia masuk syurga. Sanggup.
Tapi mahkamah Allah adil. Mana boleh gitu? Dah bicara tu sampai habis. Mana boleh tiba-tiba batal bicara ke? DNAA ke? Tak boleh. Tak jadi. Faham lah. Tak sudah. Mana boleh tiba-tiba batal bicara? Tak ada. Bicara sampai habis. Bicara sampai habis. Apa yang wajib ajar? Wajib ajar. Allah itu Tuhan. Allah itu ada. Dalilnya tengok alam ni. Alam ni berubah. Kejap macam ni, kejap macam ni. Daripada macam ni ke macam ni, siapa yang buat? Allah yang buat. Tengoklah anak tu, 7 tahun cara 7 tahun. 15 tahun cara 15 tahun. Lebih pada dah balik, dia pandai-pandai cari sendiri. Isteri tengoklah. Ada isteri well educated. Doktor. Pensyarah. Cakap perbahasannya tinggilah sikit. Kalau suri rumah tak berapa nak sangat, kadar dia lah. Tapi wajib kenalkan dia tentang Tuhan. Wajib ajar dia rukun iman 6. Daripada percaya pada Allah sampai qada dan qadar. Anak isteri ni sebelum balik. Lepas tu itu selesai tempat Tuhan. Wajib ajar dia fiqh lah. Wajib ajar semayang sebut tadi. Bukan ajar semayang, pergi semayang. Bukan. Pergi semayang. Semayang adalah begini. Betul tu. Sebelum sembahyang, pergi sembahyang. Dia nak pergi. Kejap. Sembahyang gini. Macam mana? Yang pertama, kena ambil uduk. Mari ambil uduk. Pergi ambil uduk. Pergi ambil uduk. Bukan. Mari. Mula-mula kena basuh sini. Ni basuh ni, basuh ni, basuh ni. Tunjuk. Ni tak kena ni, basuh ni. Cakap baiklah sebab kali pertama. Kalau dah banyak kali tu, baru marah sikit tak? Sini, kena. Gini, gini dah. Okey. Dah selesai dah. Pergi sembahyang. Belum lagi. Patah balik. Sekarang pergi semayang. Dah wuduk kan, dah sempurna. Itu pun tak tahu berapa lama ajar tu. Bukan sekali, berkali-kali. Budak. Isteri mungkin sekali aja. Budak berkali-kali. Okey, boleh semayang? Belum. Tadi kecing ni basuh tak? Semua saya kena ajar. Saya nak cerita panjang sangat. Kecing tadi basuh tak? Basuh betul tak? Apa? Tak macam ni. Tak kisah. Samalah sebut tadi. Kalau mak bapak sekarang, dia akan lepas kan? Boleh, tak ada masalah. Dia wajib, tapi dia bagi orang lain boleh. Dengan syarat orang lain tu buat tugas dia lah. Dan dia syarat, dia kena listkan apa yang anak dia yang wajib belajar. Apa yang list kan? Yang mana fardu ain tadi lah. Anak saya mesti tahu pergi ke tempat ini. Tak kisahlah nama sekolah, madrasah, namalah apa pun. Bila dia masuk sini, anak saya mesti pandai basuh berak. Basuh berak bukan basuh berak Melayu. Basuh berak Melayu. Perkataan basuh berak. Bukan. Maksud basuh berak istinja dalam maksud syarak. Hukum hakam lah maksudnya. Tak kata-kata basuh berak. Ya, saya pernah tanya. Setengah buat periksa. Umur 55. Jawab bahagian basuh berak salah. Macam hari-hari basuh berak. Pas berak. Tapi basuh pun tak kerti. Umur 55. Salah. Tapi tak sebutlah basuh berak. Sebut istinja. Sama lah tu. Tapi bunyi canggih sikit bunyi istinja. Basuh berak lah senang. Sama je. Satu, okey, anak saya bila keluar nanti, dia mesti tahu wuduk. Dia mesti tahu perkara yang membatalkan wuduk. Dia mesti tahu juga air mustakmal, air itu dia kena tahu. Kena bagi tahu lah. Ini yang list yang mesti dia tahu. Ataupun mungkin dia yang bagi tahu. Sekolah kami, madrasah kami, jika keluar, dia tahu perkara-perkara demikian. Kita tengok. Okey, cukup. Selesai tanggungjawab kita. Settle. Tapi kalau kita hantar, ajarlah anak aku semua-semua. Adakah selesai? Tak selesai, kita tanggungjawab. Kak aku dah lepar, dah hajar, dah hantar, dah siap bayar lagi. Tak apalah. Sekarang dia tahu tak? Selesai tak? Ada tak yang dia ajar? Kalau dia ajar, budak tu belajar ke tak? Sesuatu. Sampai akhir sekali keluar, settle. Umur darjah 6, kata 1 keluar, settle semua yang kita nak. Tentang Tuhan, tentang ibadah, tentang penjagaan hati. Nanti kita masuk waktu sikit-sikit ni. Selesai, hantar kat orang tak apa. Saya ada dulu Tan Sri panggil saya datang rumah, ajar keluarga dia. Panggil datang rumah, 20 berapa orang keluarga dia. Kumpul semua berjambul. Game jambul. Tahu game jambul? Pakai tudung ni. Dia panggil datang rumah setiap minggu. Boleh? Kenapa tak suruh pergi masjid surau? Mana boleh. Martabak lain. Kita martabak yang berapa ringgit je. Dia martabak 12 ringgit. Martabat adalah gitulah.
Kapet gatal kulit lah. Biasalah penyakit orang kaya. Penyakit orang kaya ni macam-macam. Penyakit orang kaya kan, penyakit macam batuk kan. Mengatik batuk orang miskin. Penyakit orang kaya. Excuse me. Gitu je penyakit orang kaya. Dia ada penyakit lain. Kita tak tahu penyakit orang kaya ni, penyakit lain. Jadi oleh kerana tu, ajak datang rumah. Selesai tak ayah dia? Selesai. Jika disampaikan apa yang wajib disampaikan, orang lain sampai di rumah. Dia tak ada main golf. Dia sibuk main golf. Berset-set main golf. Oleh kerana tak tahu siapa ni, saya cerita juga. Dia ada bar kat rumah dia. Saya tak cerita dia, saya cerita tanggungjawab dia. Selesai. Kita tengok, apa benda ni? Botol pelik ni. Sangka baik je lah. Nampak? Johnny Walker. Google. Menatang beruk apa Johnny Walker ni. Rupanya Walker tu jalan Walker jalan. Johnny tu nama orang. Johnny ni, dia jalan gini. Mabuk lah tu. Tapi Johnny Walker. Saya Google cari apa benda tu. Kasbek. Barang Kasbek. Murah. Gatal lidah minum. Saya tak cerita pasal dia. Saya cerita pasal selesai tanggungjawab dia. Selesai. Anak isteri dia nanti boleh dakwa dia? Tak boleh. Malaikat habis dia dakwa apa? Dosa dia sendiri ya. Dosa dia sendiri ya. Anak isteri tak ada, settle. Lama saya rasa 2 tahun kat situ. Tiap-tiap minggu. 2 tahun. Selesai. Dia bukan semestinya mak bapak tu ajar. Wajib bapak ajar. Bapak boleh cari orang lain untuk ajar. Bapak boleh hantar anak adik isteri ke mana-mana yang tempat dia belajar. Itulah. Maka kalau apa yang belajar tu selesai, maka terlepaslah bapak. Kena banyak. Tak payah cerita apa. Kalau bab haid tu fail. Kenapa saya boleh tahu? Saya mengajar bab tu dah berapa belas tahun dah. Fail. Ada kelas ni. Perempuan cerita ni. Ada kelas ni. Marilah, tak nak. Laki nak belajar. Laki tak ada. Nak perempuan. Tak apa. Marilah belajar. Dapat bayaran. Pun tak nak. Ada satu tempat dia bayar sekali datang RM10. Mula-mula je penuh. Berapa kali? 3-4 kali je. Penuh lah. Saya rasa ada 70-80 orang tak. Habis duit dia kali tu. Orang kaya lah. Tak lama 3 kali macam tu je. Makin kurang. Dia normal balik. Normal tu masuk belah-belah. Belah-belah 20 tu normal lah. Bayar pun tak nak. Ngaji apa? Bahid nifas istihadah. Teruk. Sangat teruk. Siapa yang wajib ajar? Suami. Suami tak ajar, berdosa. Kalau suami tu boleh bawa kepada mana-mana untuk belajar, suami tu sendiri yang ajar, maka selesai. Macam mana? Tak mahu, tambuh, tak nak. Kat sini ada orang kaya bagi RM10 sekali datang. Masa balik tu ada sampul RM10. Penuh. Kata habis orang kaya kali ni, habis lah. Rasa-rasa dekat 80 orang. Kali kedua 70, kali ketiga 60, macam tu kot. Kali keempat normal. Yang tu hak bayar ke tak bayar dia datang juga. Macam mana suami nak buat tu? Tak tahulah. Tak tahu nak cakap lah. Suami yang wajib ajar. Wajib suami ajar. Bukan wajib suami yang ajar. Dan kalau dia tu anak tak kahwin lagi, wajib ayah yang ajar anak. Macam mana? Cukup lah tu kot. Banyak lagi kita nak baca ni. Jadi wajib ajar Tuhan, biar kenal Tuhan. Wajib ajar fiqh halal haram sah batal yang dia akan buat setiap hari. Tak perlu ajar muamalat. Ini riba, tak payah. Tu hukum agama juga. Meh ayah nak ajar apa? Ayah nak ajar ta'zir. Allah, pelik bunyi. Ta'zir ni adalah satu undang-undang dalam Islam. Tak payahlah. Habis tu nak ajar apa? Ayah nak ajar apa dia? Hamba terbahagi kepada 5. Yang pertama muqattab. Tak payahlah hamba benda. Hukum agama juga. Tak payah. Ayah nak ajar tentang faraid. Kalau anak tak payah. Habis nak ajar apa yang kewajipan agama ni? Dekat anak, dekat isteri. Ajar yang dia buat hari-hari. Semayang, basuh berak, wuduk, mandi wajib, haid, nifas, istihadah. Apa lagi? Yang hari-hari. Tutup aurat, najis, air mutlak, hari-hari. Halal haram, apa yang halal ini boleh makan, ini tak boleh makan, haram, apa najis, gitulah. Itu je.
Bukan semua. Kalau semua, kita ngaji tak habis. Nak ajar semua. Hak tu je. Kalau isteri tak tahu, ajar isteri. Ingat, aku terima nikahnya dengan mas ke sah. Okey, mantap. Sekali lepas. Ingat habis gitu Maksud aku terima nikah tu apa? Aku terima nikah, lepas ni ni haram, lepas ni halal. Dan aku juga terima kalau ayah dia tak ajar apa-apa atas kepala aku. Aku tanggung. Aku juga terima yang itu. Kalau apa yang dia tak tahu tentang Tuhan, aku tak atas kepala aku. Aku berdosa kalau aku tak ajar. Tu maksud aku terima. Tu maksud aku terima. Bukan aku terima maksud halal aja. Ya, halal salah satu. Dan kalau dapat anak, maka atas kepala aku juga ajar dia. Itu aku terima. Sebab tu lelaki terima. Lelaki ni bukan mengahwini. Lelaki tak mengahwin. Lelaki dikahwini. Cuba tu tengok. Mengahwini, lelaki kahwin dengan perempuan. Dia panggil mengahwini. Tak. Lelaki tidak mengahwini. Perempuan yang berkahwin. Perempuan yang mengahwini. Lelaki dikahwini. Lain tak? Macam sebab tu macam paksa. Sebab tu lelaki kena sebut aku terima. Perempuan yang nak, perempuan tu masuk wali dia lah. Ambillah anak aku. Saya tukar bahasa aku nikahkan di kau dengan bahasa drama. Ambillah anak aku ni, ambillah. Ambil free ke? Bayar sikit mas kahwin. Mas kahwin mahal. Boleh kurang? Boleh. Boleh aja. Itu aja. Ambillah, aku tak embuh dah. Gitu kan. Tak embuh. Kalau tidak aku kena tanggung, kata wali. Tak, saya buat drama je ni. Daripada aku nikahkan di kau tu, itu maksud dia. Banyak dah aku tanggung ni, malam-malam balik lambat. Allah, tak laga nak tanggung dosa dah. Mu pula lah tanggung, ambil pula. Kita kan, aku terima. Mantap. Banyak yang aku tak ajar, aku pun malas juga dulu. Banyak kewajipan aku tak buat dekat dia. Ajar. Ambillah kerja tanggungjawab ni, mu lah ajar, mu ajar. Biar kalau mu tak ajar, mu dosa pula. Aku tak rasa dosa dah. Ambil. Kita pun, aku terima. Mantap. Aku masa dia kecil, aku tak ajar berkaitan dengan aurat, dengan dosa pahala semua. Mu lah kena ajar nanti. Dan aku tak lagat nak bagi makan nasi banyak. Sekali makan 3 pinggan, mu ambil lah. Dia panggil nafkah. Nampak bunyi drama tu best kira. Itulah aku terima. Bukan aku terima nikah halal. Bukan itu sahaja. Ialah halal. Aku terima lepas ni kalau yang dia makan bukan sepinggan, 3 pinggan. Ayam mesti 3 ketul, bahagia-bahagia. Lepas ni kewajipan atas kepala mu pula. Tak larat nak sara aku ni. Aku terima, ambil kau. Sebenarnya, okey, jawab soalan dia, wajib bagi nafkah zahir batin. Yang orang Melayu faham, zahir tu makan minum pakaian, batin tu hubungan. Tak. Jak bila pula hubungan pakai batin? Ada. Mu duduk situ, aku duduk sini. Jadi, beres. Mana ada, dia kena zahir. Kena pegang kok. Ke tengok aja. Kalau tengok saja tu lah batin. Tahu-tahu je terasa sedap gitu gini. Duduk jauh. Itu baru batin. Itu nafkah zahir. Zahir kan? Zahir ni nampak, boleh pegang, nampak yang biji mata. Makan, nafkah makan. Ada nasi, puak makan. Tu zahir. Ada baju, ni baju. Tu zahir. Duduk dalam rumah, ada atap. Itu zahir. Termasuklah hubungan. Hubungan suami isteri tu zahir, bukan batin. Batin tak nampak. Kata-kata. Habis mu duduk dengan isteri mu duduk jauh-jauh. Dah dekat. Zahir lah. Tu kena pegang. Yang batin apa? Inilah batin. Batin adalah memberi. Batin yang wajib dulu. Memberi pemahaman. Nampak? Faham mana faham? Faham tak saya cerita? Faham tak? Mana faham? Tunjukkan. Di manakah dia faham? Ada tak faham? Ada. Maksudnya faham lah. Mana faham? Itu mana batin. Tak boleh nak cakap. Kepahaman agama. Agama ada tak agama? Ada agama? Ada. Mana agama? Tunjuk. Boleh? Tunjuk lah. Mana agama? Ni. Muka. Tapi ada agama? Ada. Mana agama? Okey, bila tak boleh tunjuk, tu nama batin. Itu yang wajib tu. Tentang hukum hakam dan sebagainya. Ni dosa. Sekejap. Dosa ada? Ada. Mana? Tu. Mana? Tu.
Ni tangan. Apa? Maka tak nampak. Maka bermakna dosa pahala itu adalah batin. Sebab tak boleh. Batin lah. Maaf zahir batin. Maaf yang terang-terang dan yang dalam hati, kan? Itulah batin. Tiba-tiba itu pula nafkah batin dia. Bukan. Itu zahir. Okey. Nafkah batin tu nafkah ilmu lah. Nafkah yang apa yang perlu dia faham tentang agamanya. Itu nafkah batin. Termasuk juga ada lagi. Contohnya perasaan. Dia kena jaga. Ada tak perasaan? Kita ada perasaan tak? Ada tak? Mana perasaan? Nafsu. Okey, nafsu ada. Ada. Mana nafsu? Maka puasan nafsu itulah buah batin. Tapi bukan hubungan. Habis nak nafsu jadi hubungan, tak apalah. Tapi kita kena separate zahir dan batin. Sebab tu orang yang melakukan hubungan, dia boleh minta cerai juga. Kata aku dah bagi nafkah batin. Katalah itu batin. Dia tak nak. Kenapa? Dia tak suka. Dia tak ada nafsu tu. Dia tak ada dalam hati tu. Jadi dia boleh minta cerai. Dia boleh maksud minta cerai tu bukan dengan suami. Pergi kat pejabat kerana tak ada rasa dah dengan suami. Suami dia kata, aku bagi belaka dah. Aku bagi kau makan, minum, semua dah bagi. Perhubungan pun settle lah. Semua dah settle. Tak bagi lagi. Sebab apa? Batin tak bagi. Batin apa? Dia tak suka tengok muka lelaki dia. Menyampah. Nak macam mana? Jiwa lah. Jiwa. Jadi sebenarnya dia tak bagi lagi nafkah batin. Betul kata tadi. Itu zahir bukan batin. Tapi kita salah faham. Kita kata itu batin. Tak. Jadi batin adalah berkaitan dengan yang tak boleh tunjuk. Dosa, pahala, ilmu. Dan berkaitan juga dengan emosi, perasaan. Jaga perasaan apa semua. Itu batin lah. Kan tak boleh tunjuk. Tak boleh nampak benda tu. Itulah batin. Itu yang kena jaga. Batin terseksa. Dia elok je duk makan nasi. Bahan nasi gabu. Batin aku terseksa. Suami aku semalam balik lambat. Tapi bahan nasi gabu ni. Sebab zahir dia tak terseksa. Batin. Kenapa pula? Perasaan dia. Semalam pergi mancing balik lambat. Contoh lah. Panah hati. Batin terseksa. Tapi zahir gini makan. 85 kilogram berat. Maknanya zahir tidak terseksa. Batin terseksa. Sebab perasaan dia tidak dijaga. Dia ada dosa pahala. Ada di situ. Yang saya nak fokus dia bukan dekat perasaan tu. Saya nak fokus dekat ilmu agama. Okey. Itu yang wajib ajar. Sambung sikit. Hukum agama tu. Hukum agama. Dan memberi akan nafkahnya. Ini pula zahir. Tadi batin. Iaitu ilmu apa tentang agama Islam. Dan memberi akan nafkahnya. Yang ni pula zahir pula. Apa dia? Nafkah tu apa dia? Maksudnya makan minum lah. Pakaian. Dan pakaiannya yang patut bagi martabat suaminya, kayanya dan miskinnya. Maksudnya bagi makan, bagi pakai, mengikut martabat tengok suami dia. Suami miskin, nafkah dia buat cara miskin. Kaya, cara kaya. Dia mana ada nafkah mestilah 1,000 sebulan. Mana ada. Nafkah mestilah sekurang-kurangnya 700. Mana ada. Dia tengok suami dia. Mungkin boleh jadi nafkah 7,000 sebulan. Mungkin boleh jadi 70,000 sebulan. Nafkah. Boleh. Untuk seorang. Dah ada kahwin dengan anak raja. Maintenance anak raja ni. Maintenance. Undercoat dia je pun dah berapa belas ribu. Tu undercoat. Sebelum nak cat dulu, dia cat undercoat dulu kan. Yang dalam tu, foundation. Tiba-tiba kau kahwin. Kena lah. Kalau tidak, kenapa kahwin? Maknanya, kadang-kadang sebulan RM70 je. Nafkah dia bergantung kepada kaya, miskin suami dia. Dan bergantung kepada diri dia juga. Contoh makan. Berapa berat badan dia? Dia makan sekali makan berapa pinggan? 2 pinggan. Bagi sepinggan tak cukup nafkah. Yang ini berat berapa? 45. Makan nasi pun kat kedai makan suruh buang separuh. Nafkah dia setengah sikit sayur tu je makan.
Kalau bagi hak tu dekat yang 85 kg, tak sempurna nafkah dia. Tak sempurna. Jadi dia tengok miskin atau kaya suami dia. Dan tengok juga keadaan diri dia juga. Kalau suami dia boleh bawa balik 2,000 je kat rumah, tolak itu tolak ini tinggal sikit, itulah nafkah. Cukup. Habis makan nasi dengan telur pun cukup nafkah. Sebab tengok martabat suami dia. Dia bukan apa kita ni, apa tak bagi nafkah. Dia mesti satu minggu sekali mesti ayam, sekali mesti daging, sekali mesti udang. Banyak cantik. Tak gitu. Dia tengok suami dia. Martabat suami je maksudnya dari sudut nafkah. Pakai, mesti beli pakaian ni harga 400 selai. Tak. Kadang-kadang harga RM50 je. Beli kat Shopee je pun. Time penghantaran percuma. Nak kata tak ada duit, tunggu. Belilah sekarang, dok lagi tunggu. Lagi 3 hari. Kenapa lagi 3 hari? Masa tu penghantaran percuma. Tak ada duit nak beritahu. RM50 memadai. Satu hari, 1 tahun 2 helai untuk isteri. Makan 1 hari 2 kali. Itu yang wajib. Minimum 2 kali. Ada nasi, ada lauk, ada air. Cukup. Air segelas. Cuba bayangkan, cuba tengok almari rumah kita. Banyak baju apa? Itu terlebih nafkah dah. Bagus ke? Baguslah. Tak bagi kat isteri, nak bagi kat siapa? Saya bukan cerita salah. Saya cerita hukum. Bukan salah. Cuba buka pita ais. Pita ais ada 2 pintu ke 1 pintu? Pita ais daripada 1 pintu jadi 2 pintu. Daripada atas bawah jadi macam almari pita ais tu. Banyak je makanan. Wajib 1 hari 2 kali aja. Bagus ke? Baguslah. Bukan tak bagus. Saya nak bagi tahu itunya lebihnya. Bagi. Sedangkan tak wajib pun. Jangan kata lepas ni tak nak bagi. Bagus, bukan tak bagus. Saya nak bagi tahu kadar minimum. Okey. Tengok martabat suami dia. Jika isterinya itu taat kepada suaminya, mengikut suruh dengan hukumnya, itu kalau isteri taat kat suami, maka itulah kewajipan tadi, bagi makan dan sebagainya. Dan jika tiada ikut akan suruhnya, jadi tak dengar cakap punya isteri, maka tiada nafkah makan minum, tak payah bagi. Tak payah bagi, tak wajib. Hari tu tak makan, kebuluh, tak wajib. Nak bagi boleh, tapi tak wajib. Mengajuk. Mengajuk mana? Ni sebab dia tak ikut suruh, atau bahasa lain nusyus. Disuruh perkara yang tidak berlawanan dengan hukum syarak pun, tapi tak buat juga. Nafkah pada hari itu out. Tak payah bagi makan. Tu baca tak percaya. Tiada ikut akan suruhnya, maka tiada nafkah makan minumnya. Dan pakaiannya, tak payah bagi pakaian. Maksudnya tak payah beli barulah. Yang dah ada dia punya, yang baru. Dan berdosa atasnya, dosa lagi. Dan dilaknat sumpah atasnya. Malaikat tu sumpah, celaka, ini orang celaka, ini perempuan celaka, ini perempuan celaka. Sebab apa? Sebab apa yang suami suruh yang tidak berlawanan dengan hukum syarak lah, dia tak ikut. Atas tak ada uzur, tak ada alasan. Ada uzur lain, sakit gitu lain, tak ada uzur, saja tak nak, dia laknat atasnya oleh malaikat. Dan tiada pahala segala amal sunat. Dia buat solat tarawih 20, tak ada pahala. Sebab apa? Suami dia balik, apa yang ada makan sikit je. Nasi ada, abang tak beli nasi kat luar tadi. Habis tu ada makan kurma je dulu. Lepas tu rasa nak makan nasi goreng lah. Nasi goreng belacan yang awak dulu selalu buat masa kita baru kahwin dulu. Abang ni buang terbiak ke apa? Allah, dah 30 tahun pun terasa nak makan nasi goreng tu lapar-lapar ni. Sekarang ni nak makan lah 2-3 butir buah tamat. Tadi tak beli, ingatkan dia masak. Balik-balik dah tak ada nasi. Tak apalah. Okey, patut kalau boleh masak lah. Dia pergi sembahyang apa, dia tengok isteri dah siap-siap dah. Siap apa? Nak pergi masjid, nak pergi surau, Nur Hidayah. Okey. Kalau Nur Balok Pain, saya sebut Balok Pain. Kalau baru-baru nanti saya sebut baru-baru. Kalau Indah Mahkota, sebut Indah Mahkota. Dia kata, macam mana saya punya nasi? Allah, bagilah cari sendiri. Allah, saya nak teringin. Allah, nanti-nantilah gong keluar. Sembahyang tarawih 20, habis tadarus 2 juzuk, tak ada pahala. Berdosa dan tak ada pahala. Yang surat. Tapi yang wajib ada. Dia sembahyang fardu dapat pahala. Dia sembahyang maghrib dapat pahala. Dia sembahyang isyak dapat pahala. Sebab wajib. Baca Quran wajib tak? Sunat kan? Tak dapat pahala. Tarawih wajib. Sunat tak dapat pahala. Apa yang dia buat? Sambil-sambil tu ada duit sikit, dia ambil lah dalam 1,500, masuk tabung surah.
Oh, terasa imannya bertambah masa tu. Tak dapat pahala langsung. Apa yang sunat lah. Dia pun bayar fitrah contohnya. Dapatlah sebab fitrah wajib. Yang wajib je dapat. Yang sunat tak dapat. Tak dapat pahala sunat tu. Dah lah kena sumpah oleh malaikat. Lepas tu segala amalannya yang sunat tak dapat. Tiada pahala segala amalannya yang sunat. Kerana derhaka ia pada suami ia. Bila derhaka pada suami dan derhaka ia pada Allah. Suami kata, memanglah kita ni tapi awak duduklah dengan saya. Saya pun sakit-sakit kaki. Boleh picit-picit sikit, duduklah sini. Dia tak nak duduk. Tak nak, saya nak duduk sana. Lagi. Maksud lagi itu bukan lagi tu. Maksud suami tahu dia pergi mana. Tapi duduk asing lah. Suami tak redha dia. Dia buat amalan apa pun tak ada. Tak ada. Berdosa satu hal. Ada. Kalau mengajuk pun boleh berdosa juga. Kenapa gitu? Sebab mengajuk. Berdosa juga. Sebab mengajuk tak ada dalam hukum syarak. Mengajuk ni emosi. Emosi. Ingat mengajuk tak berdosa ke? Itu yang masa saya pernah buka kitab Muhimmah. Kitab Muhimmah ni berkaitan perkara ni lah. Dekat satu surau tu 2 kali je. Lepas tu cancel. Ustaz, terima kasih atas khidmat Ustaz selama ini. 2 kali je? 2 kali je. Ada satu tempat kat Kuantan ni lah. Saya rahsiakan tempat tu sangat terkenal. 2 kali je. Kali ketiga saya datang tak ada. Ni kali tak akhir lah. Kali ketiga tu kali tak akhir lah. Tapi bab lain lah. Lepas tu tak ada. Tak panggil lah. Kenapa? Panah ling ke? Nak saya kata betul ke nak Muhimmah ni? Betul lah. Janganlah. Betul ke nak? No. Okay. 2 kali cukup. Cukup 2 kali. Settle. Mana tak panah? Derhaka pada suami, derhaka pada Allah Ta'ala. Besar siksanya pada hari akhirat dan di dalam kubur. Isteri ni. Dan jika ra'i ia taat kepada suami. Kalau dia buat ra'i taat pada suami ni macam mana pula? Maka dapat ia akan pahalanya. Dapat pahala. Dan beberapa malaikat minta ampun baginya. Tengok. Malaikat, ya Allah ampunkan dia. Kan dia bagus, ampunkan dia. Dan terpelihara daripada api di akhirat. Maksudnya tak masuk neraka lah. Dan beberapa darjat dalam syurga. Masuk syurga, darjat yang tinggi pula. VIP lah mudah kata. Inilah perempuan yang mulia di dalam dunia. Inilah perempuan mulia dalam dunia. Dan di akhirat. Yang mana? Perempuan yang patuh pada suaminya. Selagi suami tak suruh buat benda haram, dia buat. Tetapi, ada tetapi, pakak-pakak baca apa benda ni. Bukan saya baca, cuba baca apa benda. Tetapi, payah wujudnya pada zaman ini. Rare. Spesies yang jarang-jarang ditemui. Tak ada dah perempuan gini. Kata dia. Tak ada dah pada zaman ini. Zaman ini tu bila? Bila dia karang 100 tahun lepas. Kita dia kata tak ada dah zaman ini. Kita sekarang 100 tahun kemudian. Lagilah. Dan tiada wajib atas suami itu memberi akan pakaiannya yang berlebih-lebihan daripada adat. Tak wajib bang nak beli baju raya ni, dah raya. Tak wajib lagi. Lebih pada adat. Kan saya dah beli 2 lah itu yang bukan raya, ini yang raya. Tak wajib beli. Sunat beli. Sunat lah. Siapa lagi untuk kita nafkah atau kita, itu bukan nafkah, itu sedekah. Nafkah yang 2 helai dah beli. Bulan bila? Bulan 6 dengan bulan 10. Yang bulan 3 yang raya ni, itu bukan nafkah, itu sedekah. Sebaik-baik sedekah adalah untuk anak isteri lah. Tapi janganlah kata nafkah. Sebab nafkah dapat pahala wajib, sedekah dapat pahala sunat. Tak sama. Sehelai baju nafkah bersamaan 70 helai baju sedekah. Isteri lah, siti isteri ni. Dia beli 2 helai. Okey. Kemudian dia beli lagi 140 helai. Untuk setahun ni, untuk setahun. Maka pahala 2 helai tu pahala 140 helai ni sama besar dengan pahala 2 helai. Sebab 2 helai tu nafkah. Ini sedekah, lain wajib dengan sunat. Okey. Tiada wajib. Dan hukum syarak, daripada hukum syarak, hanya kadar boleh bersalin juga. Janji boleh pakai dah. Bukan mesti beli sutera ke apa ke, chiffon ke, Korean silk ke apa ke. Saya pernah sebut tu. Tak. Biasa-biasa je pun boleh. Okay. Dan tersebut di dalam hadis.
jika harus sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Kalaulah boleh sujud selain pada Allah. Kan kita tak boleh sujud selain pada Allah. Kalau boleh, maka disuruh oleh Nabi SAW akan segala perempuan itu sujud mereka itu bagi suami mereka. Bang nak kena bang, naik kerja, jap bang. Tak, sujud, kaki ada sujud, gitu. Dah sujud gitu, bangun, okey bang, pergi kerja. Nak keluar bang, kejap bang, sujud. Kalau makhluk boleh sujud makhluk, Nabi suruh isteri sujud ke suami. Kalau boleh. Tapi tak boleh. Hanya Allah je boleh sujud. Kalau boleh. Nak bagi tahu besarnya. Mana tak besar? Elok-elok nak masuk syurga, kena masuk neraka sebab dia. Tak besar. Elok-elok sebab kita amal buat banyak, boleh masuk syurga dah. Masa lalu kat titian sirat, bercantum dah. Tiba ada kaki, orang pegang kaki. Tak tangan siapa ni? Sebab ni titian sirat, ni syurga, bawah tu neraka. Lah, mu isteri, buat benda ni, tarik, masuk sekali. Ataupun anak sekali. Ini cerita apa ni? Kalau ada salah, dia kata, ada orang yang kata saya tak ada masalah. Memang tak ada masalah bukan untuk dia lah, untuk orang yang buat salah lah ni. Kalau ada salah, maknanya kau tak boleh kahwin lah kita. Kalau kita kahwin mesti isteri tarik. Kalau ada salah, fahamlah cerita ni. Yakni kerana sangat besar martabat suami dan laki-laki daripada perempuan, menyebabkan isteri disuruh sujud kepada suami kalau boleh, tapi tak boleh. Dan banyak perempuan itu belum masuk ke dan banyak perempuan itu masuk ke dalam neraka daripada laki-laki. Sebut tadi, dia senang nak masuk syurga, dia cuma jaga suami dia, jaga amanah suami dia, jaga perintah Allah, masuk syurga. Dia tak payah amal ma'ruf nahi munkar, dia tak payah keluar politik, tak payah. Lelaki dia ada kewajipan tu, dia tak payah keluar buat gotong royong. Tak payah tu bukan maksud tak perlu, bukan maksud tak boleh, tak wajib. Buatlah, tapi tak wajib. Duduk rumah je, okey. Tak payah. Malas solat jemaah pun tak payah. Tak payah tu dengan maksud tak ada tuntutan kuat supaya dia tak solat jemaah, tak ada. Kalau sembahyang boleh, bukan tak boleh. Cuma dia tak ada. Kita laki ada. Kalau katakanlah dekat Balok Pai ni tak ada orang sembahyang berjemaah kat sini, seorang pun tak ada, maka semua lelaki berdosa. Perempuan tak dosa. 2 orang je lelaki buat solat jemaah, semua lelaki yang lain tak berdosa. Fardu kifayah. Perempuan tak ada. Tiba-tiba tak tahu bila nak puasa, sebab tak erti tengok anak bulan, semua jahil. Semua lelaki berdosa, perempuan tak dosa. Kenapa tak boleh puasa? Tak tahu. Anak bulan ke tak nampak ke tak tahu. Jahil sangat zaman tu. Perempuan tak dosa. Senang je dia masuk syurga. Tapi yang ramai dia lah. Okey? Kerana perempuan tiada taat mereka itu kepada suami. Tak taat pada suami. Cakap berlebih-lebih perkataan yang keras atas suami. Sejak aku kahwin denganmu ni, tak aja senang. Tak aja senang. Masa kita kahwin dengan dia, masa kita kahwin dengan dia, berat dia 47. Sekarang dah 95. Masa pergi kahwin dengan dia, tak ada pangkat. Bila dah 30 tahun kemudian, pangkat ada 3. 1, 2, 3. Berlepak dagu ni. Itu tak ada lah. Kata tak pernah senang. Tu ayat-ayat macam tu. Ayat itu, ya Allah. Ayat-ayat gitulah. Tak pernah. Padahal pernah. Tak pernah senang. Tak pernah kenyang. Tak pernah kenyang, dia kata. Maksudnya, bawa balik rezeki sikit lah. Allah. Sebab mulut macam tu lah. Okay? Keras atas suami. Perkataan yang keras atas suami. Dan tiada taat kepada Allah Ta'ala dengan amalan soleh. Ada juga, yang ni laki perempuan bersama. Kenapa dia masuk neraka? Kerana tak taat dan tak buat amal soleh. Ini laki pun ramai, perempuan pun ramai. Ini sama. Inilah yang banyak sekarang ini. Inilah yang banyak sekarang ini. Bila sekarang ni? 100 tahun lepas. Dan tariqah amalan perempuan dan tariqah dan jalanan. Tariqah ni jalan. Jalan amalan perempuan, orang perempuan, jalanan orang perempuan, tariqah amalan perempuan yang baik ada baginya suami itu taat kepada suami. Mana tariqah atau jalan baik bagi orang perempuan yang ada suami? Jawapannya adalah taat pada suami. Itu aja. Kalau lelaki perlulah perempuan tak perlu, dia cuma taat pada suami.
taat kepada suaminya. Tidak boleh pergi ke mana-mana dengan suka hati, melainkan dengan izin suaminya. Apa benda? Lelaki dengan perempuan nak hak sama rata kan? Lelaki boleh buat, perempuan pun semua boleh buat. Sekarang bomber perempuan pun ada, askar perempuan pun ada. Kenapa nak kena bully dengan seorang yang bernama lelaki? Tu dia panggil hak kesamarataan. Nak bagi sama rata. Ada sekarang ni. Kerana isteri itu di bawah perintah hukum suami, sebab tu kena ikut. Maka memadalah dengan kadar ini bagi perempuan yang berkehendak ia kepada jadi lebay. Ambil pula. Lebay ni benda pula. Perempuan ada ke lebay? Perempuan baik lah. Istilah orang dulu panggil lebay ni bukan untuk lelaki aja. Dia perempuan sekali. Tapi sampai sekarang lebay lelaki aja. Lebay ni mana lelaki baik, perempuan baik. Dia asal daripada perkataan lebay. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tu lah. Innal hamda. Asalnya labbaik maksudnya orang yang pernah mengucapkan kalimah itu, yang pernah pergi Mekah. Buat haji ke apa kan? Dulu umrah jarang pergi. Rugi, mahal kan? Sekarang umrah. Dulu tak adalah. Jadi orang pergi haji, maka dia pernah labbaik. Bila pergi haji, dia balik mesti baik. Dulu. Sebab tu letak haji kat depan. Haji ni. Bila haji gini, Haji Ahmad. Contoh kan? Maka dia boleh layak jadi siapa? Pengurusi masjid. Boleh lah. Sebab ada haji tu. Ni dulu-dulunya cerita. Sekarang haji pun temberang. Sekarang tak boleh pakai dah. Tapi boleh lah pakai haji. Dulu kalau sebut haji, hajah je, orang baik. Ketua dia orang lah. Sebab bila pergi haji, sanggup habis berapa lama, kena naik kapal berapa bulan. Ada yang tak sampai mati atas kapal. Maknanya dia telah menempuh satu perjalanan yang susah. Di sana buat haji pun susah. Dan dia terpaksa habis duit RM2 yang banyak. Balik-balik takkan nak jadi jahat juga. Tu jadi baik. Sekarang senang je. Pergi je, bayar sikit, dah sampai dah. Sebab tu tak ada rasa. Sebab tu dulu yang buat haji-haji ni ada dekat kita je, Nusantara je. Nak bagi tahu orang yang ada haji hajah orang baik. Kenapa? Dia pernah melalui 3 kesusahan. Iaitu perjalanan yang susah dululah, dan duit yang banyak habis, dan ibadah yang dia buat. Maka 3 ni dia layak dipanggil lebay, lelaki atau perempuan, ataupun haji. Asal tu lah lebay. Dia dah labbaik dah, labbaik Allah tu. Akhirnya dia tu lebay. Asal usul. Perempuan baik, lelaki baik. Tapi sekarang hanya lelaki je, perempuan tak pakai dah. Tapi dalam 100 tahun lepas dia pakai lagi lebay. Perempuan jadi lebay. Sekarang ni lebay ni kepiah pula. Mana lebay? Sebab apa? Sebab kalau balik haji, balik umrah mesti pakai kepiah. Tak hilang lah. Kita tak. Dekat sana tak pakai kepiah. Jam sungguh sekarang ni. Orang yang balik daripada Mekah, auto jadi baik, auto kepala tutup. Iaitu piah lah. Ini kita tengok loh, piah mana? Aduh, tak bawa, pergi beli. Lah. Dia tak tahu lebay tu apa. Itulah lebay. Orang dulu, semua benda ni semua ada bahasa-bahasa, nama-nama. Sekarang bahaya. Lebay ke apa ke tak kira. Malah orang yang nak pergi buat umrah ni, nak hantar pergi Mekah ni, bohong lagi, tak ada visa lah. Tengok yang terbengkalai, tipu orang. Macam mana? Dulu kena mengenai Mekah semua baik, balik terus baik. Sekarang tak payahlah. Pak Arab sendiri pun pening kan. Joget ni tak payah cerita lah. Kita tak berapa nak Arab ni. Makan nasi Arab je. Akhir zaman. Macam mana? Akhir zaman ni. Jadi perempuan yang nak jadi lebay, perempuan yang nak jadi baik, perempuan yang nak jadi baik, memadalah dengan patuh pada suami. Cukup dah, lebay dah. Tapi kita nak jadi lebay, payah. Kita tu lelaki. Dan yang baik akalnya dan yang baik akalnya dan fikiran yang elok. Dan akalnya baik dan fikirannya elok, tak ada fikir buruk-buruk, akalnya baik, terjaga.
maka dapatlah ia akan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Senangnya perempuan dapat dunia akhirat. Tetapi tidak boleh dapat akan ini sifat perempuan. Tak jumpa cari dah perempuan macam ni. Dia kata ni dah barang-barang antik, barang rare. Spesies ni mungkin dah pupus. Dia kata 100 tahun lepas. Mungkin dulu spesies yang jarang-jarang ditemui, sekarang pupuh dah kot. Dan jika isteri ulama sekalipun, tak kira siapa-siapa, takkanlah ulama. Ulama pun pening kepala kau. Ada seorang sahabat nak pergi tanya Sayyidina Umar, sebab bini dia kuat beleter, macam-macam cakap, popek, tak berhenti-henti. Pergi rumah Sayyidina Umar, khalifah. Pergi tengok Sayyidina Umar duduk kat depan. Gini tengok. Aku nak tanya gini. Aku nak tanya ni, sebelum nak tanya tu nak tanya, yang duduk termenung kat depan rumah ni kenapa? Allah, isteri tahu je lah, tak berhenti popek benda tu benda ni. Loh, tak jadi tanya. Ada masalah? Tak jadi tanya lah. Kenapa? Aku nak minta pendapat, nak tanya isteri aku gini. Tengok isteri khalifah lagi tengok benda tu. Kira cancel tanya lah. Lepas tu Sayyidina Umar kata apa? Dia teman aku tidur. Dia makan dia sediakan. Anak aku dia lahir 9 bulan. Kita belum tentu boleh duduk 9 bulan, boleh mengandung 9 bulan tu. Bawa perut kulu kilir, bawa tahi pun tak lagak kita ni. Ini nak bawa perut 9 bulan. Dia sanggup jadikan aku sebagai suami dia. Dan dia sebutlah kain baju dia lipat, itulah kain baju aku dia basuh, makan dia sedia. Setakat dengar macam tu, alah, tepi telinga je lah, tak payah cerita banyak macam tu lah. Dia faham. Khalifah pun tengok dia kata tuan guru ulama semua pening kepala kok. Mu tak apa Mustaq dak pening kok. Pening. Semua pening. Saya baca kitab, semua pening juga pada masa ini di dalam sekalipun pada masa ini, di dalam itu pun wallahu alam. Dalam dunia sekarang ni pun memang jadi semua gitu. Jadi bila macam tu, kebaikan yang dia buat dengan kekurangan yang ada, jauh baik kebaikan tu, jauh baik kebaikan berbanding dengan sedikit kekurangan. Jadi biar lalu kot linga je lah. Kautim je lah, tak payah cerita banyak. Wallahu a'lam. Last sekali, habis. Maka kita dah tak ada ngelah ni. Ada ke? Tak ada. Sedang boleh Faidatun, memang stesen besar. Sedap. Berhenti ni berarti tengah-tengah jalan. Stesen kecil. Lepas tu nak sambung, jangan nak sambung. Ni comel lah. Ni sebelum kita sambung lepas raya nanti, muka surat 50, Faidatun. Tangguh dulu. Setelah tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr alladhina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.